inilah. Semalam saya laporkan yang Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tiba di Islamabad. Jadi media-media Amerika termasuk juru cakap Rumah Putih Caroline Leavitt tu melaporkan yang wakil Iran datang ke Pakistan sebab nak berunding dengan Amerika. Maka Amerika pun kelang kabutlah hantar 2 ekor monyet dia orang tu, iaitu Steve Witkoff dengan Jared Kushner untuk ke Islamabad. Katanya dia nak hantar timbalan presiden pun. Tapi sebenarnya Iran pergi semalam ni bukan nak berunding terus dengan Amerika, tapi sekadar nak sampaikan pesan dekat rakyat dekat Pakistan tentang syarat-syarat Iran. Kalau tak penuhi syarat-syarat Iran ni, Iran kata dia tak berminat nak berunding lah, buang masa. Jadi Iran bagi syarat, pertama hentikan sekatan di Laut Arab. Kedua, bayar ganti rugi kat Iran. Ketiga, hentikan sekatan ekonomi serta-merta. Keempat, Israel kena hentikan serangan ke atas Hezbollah. Kelima, Iran tak akan lepaskan hak dia orang untuk mengayakan uranium. Keenam, Iran tak akan hentikan sokongan kepada Hezbollah, Houthi dan pejuang Iraq. Ketujuh, Iran akan kawal terus Selat Hormuz. Kelapan, Iran tak akan hentikan program peluru berpandu jarak jauh. 8 syarat-syarat ni. Jadi kalau Amerika tak mau terima syarat ni, maka tak payahlah nak berunding. Iran akan anggap gencatan senjata sudah tamat. Jadi lepas tu nampaknya syarat-syarat ini semua menunjukkan Iran memang ready nak berperang. Jadi kalau lepas tu Abbas Araghchi ni, Menteri Luar Iran ni, terus terbang ke Oman. Kabarnya kedatangan Abbas Araghchi ke Pakistan semalam tu diiringi oleh jet-jet pejuang Pakistan. Dan lawatan Abbas Araghchi ke Oman pun diiringi oleh jet-jet pejuang Pakistan. Begitulah akrabnya hubungan di antara Iran dengan Pakistan. Oh ya, sebelum saya lupa, saya nak beritahu. Tahu tak yang lagu kebangsaan Pakistan adalah dalam bahasa Parsi? Ya, lagu kebangsaan Pakistan adalah dalam bahasa Parsi. Apa cerita ni? Panjang juga kisahnya, tapi lain kali lah saya cerita. Ataupun tuan-tuan boleh Google sendiri. Lagu kebangsaan Pakistan dalam bahasa Parsi. Kenapa? Ya, sambung balik cerita tadi. Lepas Abbas Araghchi ni jumpa Perdana Menteri Pakistan dan juga Jeneral Tentera Pakistan ni, Asif Munir ke, Abbas Araghchi, Menteri Luar Iran ni, terus ke Oman. Diiringi oleh jet-jet pejuang Pakistan. Tak diberitakan pula apa perbincangan Abbas Araghchi ni dengan Raja Oman ni. Tapi saya rasa Iran nak sign agreement dengan Oman untuk sama-sama kawal Selat Hormuz. Sebab Selat Hormuz ni perairan sebelah utara adalah perairan Iran, manakala kawasan selatan yang cetek tu ialah perairan Oman. Saya rasa Oman akan setujulah kalau dia orang cerdik lah. Oman pun dah takut lah sekarang ni. Kau nak masuk sebelah Amerika ke kau nak masuk sebelah Iran? Baik kau kongsi tol tu dah, seorang sikit dengan Iran. Oman ambil sikit, Iran ambil banyak. Dan diberitakan juga, selepas perjumpaan dengan Raja Oman, Abbas Araghchi akan terbang terus ke Moskow, mungkin dah terbang lah, bertemu dengan pemimpin Rusia. Jadi nampaknya kalau wakil-wakil Amerika itu sampai ke tak sampai ke kat Islamabad, jelas sekali dia orang dah kena sidai. Nampak sangatlah Amerika yang terhege-hege nak berunding. Nampak sangat Iran ni lebih berminat nak berbincang dengan Pakistan, bincang dengan Oman dan akhir sekali bincang dengan sekutu kuat dia iaitu Rusia. Jadi perbincangan dengan Rusia ni sejajarlah dengan perjanjian ketenteraan, perjanjian keselamatan di antara Iran dengan Rusia yang ditandatangani pada bulan Januari tahun 2026, iaitu sebulan sebelum Amerika dengan Israel serang Iran. Maknanya perjanjian itu kuat. Perjanjian sharing maklumat lah, sharing teknologi macam-macam. Dan kabarnya kilang Su-35 itu pun nak dibuat di Iran. Jadi apapun, Rusia dijangkakan akan menyokong penuh pendirian Iran pasal sebarang rundingan dengan Amerika. Maknanya 8 syarat-syarat Iran tu yang bagi dekat Amerika tu, dijangka Rusia akan sokong. Dia ada